Kebas-kebas tangan ni sebenarnya kita kena urut di bahagian leher-leher ni. Nak tahu tak? Nak tahu? Save dan share ilmu ini dulu. Kita urut di urat-urat leher sini. Tengah-tengah ini adalah tulang. Tulang hati-hati tau. Jangan urut di tulang atas ini. Urut di sebelah tulang. Kita urut. Berapa kali tu? Dalam 10 kali. So tak tekan baru pusing. Tekan dan dapatkan urat itu. Lepas leher sini dia sudah lega darah dia automatik dia akan turun sampai ke tangan. Betul tak? So turun sampai ke tangan, jadi tangan sudah kurang kebas. Jika dekat leher sini dia ada sangkut, dia darah tidak menancar dengan bagus, so dia kenapa kebas? Disebabkan darah dia tak sampai ke tangan. Punca dia dari leher. Dapat urut untuk melegakan kebas-kebas tangan, boleh datang ke SK Wellness di depan Maidin Meru Ipoh, Perak.